Okay, so tuan rumah ni dia telefon saya, kau tengok jam pukul berapa ni? Zoom jam tu. 11.35. Korang tak percaya jam dia lah, tapi kau tengok jam aku. Tengok ada Spiderman, nampak 11.38, nampak tak? Nampak kejap, ada dia orang buta sikit kadang-kadang. Itu. 11.39, nampak? Time. Okay. So tuan rumah dia telefon saya, dia cakap breakdown. Saya cakap harga saya mahal, dia cakap tak apalah, tak ada, tak kisah berapa pun. Dia nak saya juga datang. So sebab dia ada duit, dia suruh saya datang lah. Dia cakap RCCB ni trip. Dia ni trip. So bila dia trip dekat sini, dia tanya dekat saya, apa masalah trip? So saya dah tahu masalah dia apa. Masalah dia sebab DB ni pecah dekat atas. Nampak? Dia pecah. Kalau wire ni dia tertutup, dia takkan tripnya. Tapi sebab sekarang dia pecah, current boleh keluar daripada ni, sebab tu dia trip. So solution temporary saya buat apa sekarang? Saya akan pasang plastik, invisible plastik di atas. So korang tak boleh tengok lah sebab dia invisible. So nanti besok lepas Raya Cina dah habis, lepas saya dah senang, saya akan datang, saya akan tukar balik DB baru. Kita letak metal punya DB. Dan dia tak boleh pecah, metal tak boleh pecah. Plastik jangan pakai, tak baik. Okay, pakai yang metal punya. Nanti kita akan tukar balik DB dia, kita akan tukar cantik-cantik lah. Okay. So punca dia sebab dia pecah kat sini, sebab tu current terkeluar, dia trip. Okay, so temporarily saya dah solve dia punya masalah. Jam dah pukul 6, pukul 12. Sebab lepas pukul 12, harga dia akan jadi 3 kali ganda. Sebab tu saya datang sekarang. Faham? Kalau anda ada masalah wiring, anda tak tahu macam mana nak troubleshoot, boleh PM saya. Kita boleh cari masalah walaupun current keluar daripada DB box pun kita boleh mengesan juga. Okay? Professional saja boleh buat. Sekian, terima kasih.